Okay guys, teringatkan balik lah zaman-zaman sekolah aku dulu. So, bila zaman sekolah aku dulu, aku teringat satu cikgu aku ni. Cikgu ni dia memberi kesan yang besar lah hidup aku. So kita nak tanya dia orang pula lah. Boleh? Salah seorang cikgu dekat sekolah korang yang bagi kesan atau impak dalam hidup korang sampai sekarang yang korang masih ingat. Jom lah, kita tengok macam mana apa jawapan dia orang. Cikgu kat belakang. Cikgu kau. Terima kasih padamu cikgu, jazamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. So hi, saya bersama dengan nama awak siapa? Saya Farah. Harid. Kita bersama dengan Aisyah. Hai, nama saya Aina. Nama saya Albert. Umar. Masya Allah, Umar namanya. Umar dan anak mana? Okay. Alright bang, so hari ni saya ni nak interview abang ni. Bukan saya saja, saya nak tanya abang satu soalan yang agak simple. Nah tak, di zaman sekolah dulu, abang ada seorang cikgu yang abang ingat memberi kesan besar dalam hidup abang sampai hari ini. Ada tak? Ada. Okay. Nama dia Ustazah Suryati. Ustazah Suryati. Ustazah. Dia nama Ustazah. Dia memang tak support lah saya. Okay. Maksud dia tak support tu, tak support macam mana? Support tu dari segi sebab saya minat muzik. Okay. So sekarang pun saya dah Belajar muzik. Okay, faham. Tapi dulu memang dia bantah sangat-sangat saya belajar muzik. Okay, dia bantah tu disebabkan apa? Duitnya haram lah. Okay, faham. So, yelah ada orang dia berpendapat macam tu kan. Bila dia cakap, dia bantah, abang tak boleh belajar muzik. Tapi abang teruskan juga nak buktikan dekat dia yang muzik ni sebenarnya boleh je belajar. Bagi saya dia ada kebaikan dia juga. Okay. Dia cakapkan saya supaya saya tak lupa. Agama ni kita tak boleh lupakan. Farah, saya nak tanya, masa zaman sekolah dulu kan, ada tak seorang cikgu yang memberi kesan yang sangat besar dalam hidup awak yang awak ingat sampai sekarang? Seorang cikgu, kalau saya nak fokus on semua cikgu boleh? Boleh. Sebab waktu saya form 5, saya belajar as homeschooling student. Oh, okay. So waktu tu, sebab before saya 5 tu, saya tak belajar kat Malaysia, saya belajar abroad. Oh, faham. So waktu saya form 5 tu, saya kena catch up balik subjek dari form 1 sampai form 5. Sampai form. So saya nak cakap macam saya sangat terharu sebab cikgu-cikgu saya dari waktu form 5 tu ajar saya dengan sabar. Lagi-lagi subjek matematik, sains dengan sejarah. Saya ni memang lemah subjek tu. But waktu SPM, Alhamdulillah saya lulus semua subjek tu. Subjek apa yang awak paling favourite? Saya ke sains. Sains, kenapa? Sebab macam mana, saya dah kecil minat sebenarnya, tapi since saya stop belajar kat Malaysia, Faham. bila belajar balik tu saya rasa Macam boleh tahu nama cikgu tu? alamak, saya tak ingat. Tak ingat pula. Nama cikgu tu Cikgu Halim. Cikgu Halim. Ha. Okey, apa yang buatkan awak boleh ingat benda tu sampai sekarang? Saya ingat dia cakap untuk jangan sambung belajar muzik. Oi, okey, faham. Tapi saya terima kasih dia sebab dia banyak ajar saya. Hari-hari kena buat dengan dia lah. Oi, hari-hari Hari-hari kena sebab. benda tu yang boleh ingat tu. Benda tu boleh ingat. Ada. Ni masa form 5, Okay. sebab saya minat sejarah, saya ingat lagi sekarang nama dia Cikgu Kala Devi. Macam mana? Siapa? Cikgu dia nama dia Kala Devi. Cikgu Kala Devi. Dia Cikgu ajar sejarah. ya, memang Yeah. garang gila. Okay. Tapi sebab garang je, sejarah saya dapat A+. Sebab dia garang. Tengok tu Cikgu Kala Devi. Bukan biasa-biasa tau punya garang. Memang Dia buat apa garang sangat tu? kalau kita orang akan bagi 30 soalan. So siapa tak dapat 20, korang kena berdiri atas kursi. Oh, malulah. Dia tak kursi kan. Disebabkan itulah awak lulus. Ya, tapi kena dulu sebab tak nak lah duduk berdiri bareng. Betul. Tahniah cikgu. Cikgu berjaya membentuk seorang Aisyah dapat A untuk sejarah dia. Ingat, sampai sekarang saya akan ingat. Okay, nama dia siapa bang? Cikgu Elvin. Cikgu Elvin. Dia ajar saya macam mana untuk cari siapa diri saya sebenar lah. Kalau saya cikgu sejarah kot. Cikgu sejarah. Kenapa? Sebab dia memang guide saya daripada saya tak tahu sangat pasal subjek tu. Sampailah saya dapat A. Cikgu sejarah tu dia buat apa kat awak? Maybe sebab saya banyak bercerita dekat dia kot. Sebab tu dia macam daripada Dia lagi attract awak untuk minat sejarah Ya, lah. betul. Ada tak sedikit ucapan untuk cikgu? Cikgu sebab ajar saya daripada saya tak tahu sampai saya dapat A. Thank you. Saya nak cakap cikgu terima kasih sebab kegarangan dan kegerudan cikgu. Jadi saya sekarang terima kasih cikgu sebab cikgu saya dapat A+ sejarah dan saya dekat sini. Kala Devi memang the best. Cakap terima kasih kepada Cikgu Halim lah untuk ajar, didik jadi macam manusia sekarang. Kalau tak, nakal dulu ada tapi tak macam yang tak betul lah, jadi betul lah. Okey, tapi betul. Saya dulu pun Cikgu Halim juga garang. Ya ke? Cikgu Halim kat Watan.
Disiplin juga. Disiplin. Betul. Terima kasih dekat cikgu tu sebab mengajar saya waktu tu dengan sabar sampailah saya kat sini. Cikgu, terima kasih sebab sepanjang saya sekolah, cikgu ajar saya untuk menjadi orang insan yang berguna lah. Walaupun saya sekolah menengah dulu sangat nakal, tapi saya tetap dengar cakap cikgu lah. Kalau Ustazah Abang sedang melihat video ni, ada tak apa ucapan terima kasih untuk Ustazah? Boleh tak sampaikan sepatah dua kata ke? Terima kasih Ustazah yang lagu. Terima kasih Ustazah. Alright Ustazah, terima kasih Ustazah. Anak didik Ustazah ni insya-Allah akan berjaya pada masa depan. So kita dah tanya orang sekeliling kat sini, apa ataupun siapa seorang cikgu yang memberi kesan sangat besar dalam hidup diorang tu. So ada tak sedikit kata-kata ke ucapan dekat diorang kat luar sana? Untuk berterima kasihlah kepada cikgu-cikgu kat luar sana atau mana-mana pendidik yang sentiasa sabar dan ingin mendidik pelajar-pelajar semua ni untuk meneruskan apa yang diorang minat. Sampai di sini saja video Era Radius untuk kali ini. See you guys in the next video. Bye-bye.